Saya sekarang bersama dengan anak-anak bajau, kumpulan manusia yang sebenarnya memiliki kehebatan istimewa yang kita semua tak sangka. Saya sekarang di perkampungan bajau laut di Semporna, Sabah. Jadi bajau laut ini adalah satu komuniti yang sangat-sangat unik dan istimewa sebenarnya. Yang pertama adalah sebab mereka ini adalah dipanggil sebagai nomad laut. Mereka berpindah randah. Kehidupan mereka memang sepenuhnya adalah bertemakan laut. Rumah-rumah ni pun dibuat di atas laut ni. Memang sangat-sangat unik saya tengok. Dan sebenarnya komuniti bajau laut ini adalah satu komuniti yang sangat-sangat hebat sebenarnya bila dikaji dari sudut sainsnya. Bila saintis barat mengkaji komuniti bajau ini, mereka dapati sesuatu yang sangat pelik, iaitu rupanya mereka adalah golongan manusia yang memiliki superpower. Adik kuasa. Leluhur mereka tak memancing untuk menangkap ikan, tetapi mereka menyelam berpuluh-puluh meter untuk mencari makanan di bawah laut. Dalam satu hari, mereka menyelam berpuluh-puluh kali. Dan selama 1000 tahun lebih sebenarnya, komuniti bajau laut ini mereka berpindah randah dari satu tempat ke tempat, dari satu kawasan laut ke kawasan laut yang lain. Jadi tubuh mereka beradaptasi. Mereka dapat superpower ni memang sangat-sangat mengejutkan saintis. Antaranya limpa mereka rupa-rupanya adalah lebih besar daripada manusia biasa. Lebih kurang separuh kali ganda lebih besar daripada kita semualah. Bermakna tubuh mereka diberikan kebolehan untuk menampung oksigen yang lebih besar. Kalau kita dapat tahan nafas 1 ke 2 minit, anak-anak bajau laut dengan mudah saja dapat menyelam sampai 5 minit. Kamu namanya apa? Azmi. Jadi biasa di laut, biasa menyelam gitulah. Sekali menyelam agak-agak berapa lama? Berapa minit menyelamnya? 5 minit boleh? 5 minit boleh menyelam? Saya 2-3 minit pun tak boleh menyelam. Jadi ini anak kecil bajau pun sudah boleh 5 minit menyelam. The bajau have spleens that are 50% larger than their land-based neighbors. They are the world's best free divers. They spend hours per day underwater. They can hold their breath longer than anyone else. This must be the closest thing we have to actual mermaids. Hakikatnya, masyarakat bajau pelau tercicir dari arus permodenan disebabkan kewarganegaraan mereka tidak diiktiraf oleh mana-mana kerajaan di Nusantara ini. Ramai dalam komuniti ini tidak memiliki dokumen kewarganegaraan sehingga mereka dianggap pendatang dan dinafikan akses kemudahan kesihatan, pendidikan dan keuangan. Tapi walaupun mereka ada kelebihan yang luar biasa yang mendapat perhatian daripada pengkaji-pengkaji barat, malangnya mereka ini sebenarnya sangat-sangat tidak dipandang berat oleh kita semua, oleh rantau kita ini. Mereka dipanggil sebagai kumpulan yang stateless, tidak bernegara. Jadi apa yang berlaku adalah mereka tak berapa nak dijaga dengan baik, mereka tak diberikan tanggungjawab. Pendidikan mereka sebenarnya anak-anak mereka sangat-sangat suka belajar. Mereka majoritinya Muslim dan mereka suka mengaji. Kamu hobinya suka apa? Masya Allah. Tetapi malangnya mereka tak diberikan sekolah dan mereka sebenarnya kurang pendidikannya. Ramai yang masih buta huruf, ramai yang masih sebenarnya ada masalah sosial dan sebagainya. Di Semporna ni kita ada banyak sangat pulau. Bajau laut ni biasanya diorang ini kebanyakannya duduk di pulau-pulau dan juga di pesisir pantai. Asal mereka ini ada yang berasal dari Semporna ataupun dari Sabah sendiri yang memang sudah duduk di pulau sekian lama. Dan mereka ini berpindah randah. Contohnya ada yang tinggal di laut ini, mereka akan cari tempat yang lebih selamat. Kalau tempat itu sudah berombak ataupun ada ribut, akan pindah ke tempat lain. Kenapa mereka stateless? Sebab mereka begitu. Puncanya sebab mereka ini susah untuk berurusan akibat transportation yang sangat-sangat sukar untuk mereka dapat. Kosnya saja kalau kita menaiki bot beratus. Bayangkan itu baru sampai ke jeti.
Jadi itu kalau urusan selesai, kalau tidak selesai, dong kena berurusan semula. Akhirnya mereka memilih untuk bagus tinggal di pulau saja, macam itu. Walaupun komuniti bajau laut ini bukanlah pemain-pemain di dalam satu permainan yang kita panggil sebagai permainan melukis peta, melukis garisan di atas peta, mereka bukan pemain. Mereka tak termasuk dalam sempadan-sempadan yang kita panggil negara, tetapi hakikatnya mereka adalah saudara Muslim kita. Mereka adalah saudara seagama kita yang kita nak supaya mereka dapat mempelajari Al-Quranul Karim. Mereka dapat belajar solat. Anak-anak mereka ini terjaga ibadahnya, terjaga akidahnya. Jadi anak ini yatim piatu sebenarnya. Sekarang hidup dengan nenek dia. Tapi dia sebenarnya sangat-sangat suka belajar Iqra. Walaupun stateless, walaupun tidak ada IC, tidak ada pendaftaran, tapi mereka sangat-sangat mahu untuk belajar. Jadi kita nak bantu mereka untuk lebih kenal agama kita, lebih berjaya pada masa akan datang. Innal abrara lafi na'im. Jadi maktab tarbiyah ini masih dalam pembinaan lah. Kita dapat tengok beberapa lagi kelengkapan masih belum ada, lampu. Jadi maksudnya belum boleh lagi untuk dibuat kelas pada waktu malam lah. Kipas-kipas pun masih belum ada, tapi insyaAllah dalam pembinaan. Jadi kami perlukan dana lah daripada anda semua untuk pastikan anak-anak bajau ini mereka dapat diberikan pendidikan yang sewajarnya lah. Jadi tidaklah dibiarkan macam tu saja, sebab mereka ni memang kalau kita tengok sangat-sangat bersemangat nak belajar tapi kita perlu bantu mereka. Jadi sertai kami di komuniti dakwah dan tarbiyah untuk kita membangunkan maktab tarbiyah ini, untuk kita memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, untuk kita menjadikan mereka supaya lebih mendalami ilmu agama, supaya lebih berjaya pada masa yang akan datang nanti insya-Allah. Jadi klik di link yang disediakan, kita berikan sumbangan kepada mereka agar kita merasai tanggungjawab sebagai komuniti ataupun umat yang bersama-sama beragama Islam.